Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung bab yang ke-48, hadis yang ke-1284 itu. Muka surat 126 itu. Muka surat 126. Babut tamjid. Babut tamjid wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salah. Bab yang ke-48, mengagungkan Allah, yakni at-tamjid, dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tajuk yang kita akan bincang pada malam ini. Imam An-Nasa'i telah mengeluarkan satu hadis sahaja di bawah bab ini. Imam An-Nasa'i meletakkan bab ini dalam kitab Sahw untuk menjelaskan tentang adab-adab berdoa di dalam salat, terutamanya sebelum memberi salam, iaitu selepas tasyahud akhir, serta kepentingan menyusun tertib pujian kepada Allah dan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meminta sesuatu hajat. Kita kena ingatlah, dalam bab tasyahud ni dia ada 3 perkara. Pertama sekali, kita akan berselawat, puji Allah dulu, berselawat, dan juga salam dan doa. Dan doa syariat. Sebab ni kita akan jumpa lepas ni beberapa riwayat, dan hujung lah, tak sempat lah malam ni, kita akan susun semula tu selawat tu, orang panggil selawat Ibrahimi ni, supaya kita nampak perbezaan dia tu. Sebab kalau dalam sistem penyusunan hadis ni, Imam Nawawi buat mari ni, Nasa'i buat mari ni, dia buat mari perbezaan tu, misalnya dalam bab ni nau'un akhar, dia akan buat mari dalam bentuk gitu. Jadi kadang-kadang kita nak banding tu payah. Selepas ni di hujung, sebelum kita masuk bab lain, anak akan letak semula mana selawat nombor hadis sekian ni, kita boleh buat perbandingan. Sebab ada setengah-setengah tu sekalimah yang beza, tapi semuanya dipanggil salawat Ibrahimi. Itulah. Jadi Ibrahimi ni walaupun dia beza, tetapi oleh kerana dia sahih, tetap dia ada kelebihan. Itu kita bincang di ujung bab selawat ni. Cumanya satu lagi anak pun tidak masuk sini. Sebelum ni pun sebut dah ni sebagai peringatan lah. Bapa letak di bawah kitab Sahwi ni, takut tak ingat, kita bincang dulu. Sedangkan ni tak ada sebut pun dalam hadis ni. Kita tengok tidak bincang tentang sujud sahwi. Dia gini sebenarnya, berkenaan dengan sujud sahwi ni ada beberapa tajuk saja. Sedangkan tajuk di bawah kitab Sahwi ni 105 tajuk. Dah ada sebut khusus tentang sujud sahwi ni beberapa hadis saja. Jadi makna banyak lagi tu, hampir 100 tu bicara tetes maya, tapi tak sebut pun sujud sahwi. Sebenarnya Imam Nasa'i kalau mengikut sesengah tu, bahkan pensyarah sendiri dia kata hak lebih tepatnya hak riwayat daripada Sunan Nasa'i hak cetak ke India. Hak tu tak ada kitab sahwi. Tajuk tu atas nama tajuk induk tu tak ada kitab sahwi. Dia terus bab salat gitu ya. Tetapi bagi setengah ulama dia kata hak nuskhah yang ada kitab sahwi ni sebenarnya Imam Nasa'i nak ayat bahawa oleh kerana kita ni semaya ni dia akan berakhir dengan salam. Bila kita tahiyat akhir berakhir dengan salam. Jadi kita nak buat lagu mana? Kalau ada berlaku kesilapan dalam tempoh kita semaya, hak khusyuk tu tak apalah. Kalau tak khusyuk tu tak perlu sujud sahwi. Tapi kalau berlaku kesilapan dari sudut teknikal, kesilapan dari sudut teknikal, tinggal baca agoni ke baca ini sebab dia terkilah. Dia nak ayatnya bahawa kalau kita sudah berusaha untuk jaga kualiti salat, tiba-tiba berlaku juga kekurangan, setengah-setengah tu 5 rakaat pada maya. Nah, setengah tu 3, macam-macam kelemahan manusia ni kan. Padahal tak rajin maya 5. Maksud nak repeat taman kita tak sih maya 5. Nah, tapi boleh berlaku. Fatihah pun salah baca, ada tinggal sahurut, macam-macam boleh berlaku. Semaya jemaah pula tu. Nah, ayatnya perkara ni kita tampun dengan sujud sahwi. Sebab tu ingat dalam hadis sujud sahwi kan, dia jadi sempurna semaya. Baru ni kita jumpa dah. Jadi sempurna dengan sujud sahwi tu. Sempurna tu dari sudut maknanya gangguan syaitan nak mengurangkan kualiti jadi tak jadi. Gagal syaitan. Apa? Dengan ditutupi dengan 2 sujud itu. Dia nak ayat tu. Sebab ni mengambil kira bahawa sujud sahwi ni dia antara yang akhir, sama ada sebelum salat ke ada khilaf kan, baru kita bincang dah sebelum ni. Sujud sahwi ni
sebelum salam pun boleh, selepas salam pun boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia ambil hak selepas salam. Sebelum salam. Kan ada juga hak selepas salam, ada juga. Tapi dalam mazhab Syafi'i sebelum salam. Hak tu dia nak ayat, sebab tu dia masuk di bawah kitab sahwi. Yang ketiganya nak suruh kita berhati-hati. Lupa dalam semaya ni dia ada unsur gangguan syaitan. Mana kena jagalah. Sebab tu kalau kita tengok ke perbincangan kita semaya, masa ambil wuduk dia jaga. Ambil wuduk tu jaga dah. Situ lagi kena jaga. Baik, cuba kita tengok hadis ni. Hadis yang ke 1284. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Salamah qala hadatsna Ibnu Wahb an Abi Hani anna Aba Ali al-Jambi haddathahu annahu sami'a Fadalah Ibn Ubayd yaqul sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah wa lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا تجب وسل تعطى. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Fadalah bin Ubaid. Dia kata radhiyallahu an, dia kata apa? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seorang lelaki. Ni betul seorang lelaki. Sebab dia duduk dalam sah lelaki ni. Sebab ada juga setengah-setengah tu rajulun, jadi seseorang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seorang lelaki berdoa di dalam salatnya tanpa mengagungkan Allah dan tanpa berselawat ke atas Nabi SAW. Dia doa ya. Tak ada selawat ke Nabi, tak ada puji Allah. Kemudian lalu Rasulullah pun bersabda, kamu telah tergesa-gesa sembahyang, wahai orang yang bersalat. Selepas tu Nabi mengajar mereka tata cara berdoa. Selepas itu Rasulullah mendengar pula seorang lelaki yang sedang bersalat. Lalu lelaki itu mengagungkan Allah, memuji Allah, berselawat ke atas Nabi SAW. Maka Rasulullah bersabda, berdoalah, nescaya akan diperkenankan. Mintalah, nescaya akan diberikan. Hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu adalah sahih. Hadis bab menjelaskan mengenai pensyariatan mengagungkan, yakni tamjidullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Kita akan tengok selepas ni lah dia punya lafaz tu. Kita akan nampak penjelasan mengenai pensyariatan doa di dalam sembahyang. Maknanya dalam sembahyang ni ada doa. Sama ada ketika sujud, lepas Fatihah tu sendiri ada doa tu. Lepas tu sebelum selepas tahiyat awal pun ada doa. Selepas tu kita boleh doa juga. Begitu juga tahiyat akhir. Yang keempat, mendahulukan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan antara sebab utama yang membawa kepada penerimaan doa. Justru sewajarnya bagi orang yang berdoa untuk mendahulukan kedua-dua perkara tersebut dalam memohon sesuatu hajat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak kita duk selawat tu, at-tahiyyatul mubarakat tu, kita kata mana tamjidnya? Mana mengagungkan Tuhannya? Fa asyhadu alla tu lah. Itu makna kita mengaku, kita bersaksi tak ada Tuhan. Itu tamjid tu. Tak apalah, kita tengok kemudian di ujung ni, sebab sebelum kita masuk bab lain, habis bab selawat ni, anak kesusun balik dia punya tu berdasar pada nombor riwayat. Dan kita boleh buat ni beza sini, ni beza kita nampak. Semua tu dia panggil Ibrahim ni belakang. Tak akan datang lah sebab tak habis lagi ni. Jadi kalau kita nak berdoa kena ikut urutan dah. Sebab tu kita berdoa ke Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita puji Allah dulu. Membesar ke Allah. Lepas tu selawat pada Nabi. Lepas tu minta. Baik, seterusnya bab yang ke-49. Babul amri bis salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah berselawat ke atas Nabi SAW. Imam An-Nasai rahimahullah telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Imam Nasai meletakkan bab ini di dalam kitab Sahwi untuk menjelaskan kefarduan dan kewajipan berselawat ke atas Nabi SAW. Selepas membincangkan tentang ucapan salam pada bab-bab sebelum ini, iaitu bab 46 dan 47, berita tentang as-salam tu, serta adab memuji Allah sebelum berselawat, itu sebut dalam bab ke-48 sana lah. Imam Nasai beralih kepada dalil perintah atau arahan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk berselawat kepada Nabi. Hak ni jadi wajib ni, selawat hak akhir tu, tahiyat akhir tu. Sehingga tak sah sembahyang kalau tak selawat. Kalau tinggal tu maknanya kena buat semula untuk tu, kena masuk semula.
Dah kena sujud sahwi. Sebab aku letak di bawah sujud sahwi tu. Baik, cuba tengok hadis ke 1285. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Salamah wal Harith bin Miskin qira'atan alayh wa ana asma' wal lafzu lahu an Ibn al-Qasim qala hadathani Malik an Nu'aym bin Abdullah al-Mujmir anna Muhammad bin Abdullah bin Zaid al-Ansari wa Abdullah bin Zaid alladhi uriya an-nida' بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kena ingatlah hak kita baca hak ni hak lepas dah sebut at-tahiyat tu sebelum tu lagi. Dalam riwayat sebelum tu lagi. Kita nak ambil ni hak bab selawat. Sebahagian daripada tahiyat itu. Yang kata, mana tak ada at-tahiyat ni? Dah, lepas dah tu kita bicara tu. Baik, cuba kita tengok. Imam Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis daripada Abu Mas'ud Al-Ansari. Ni Abu Mas'ud, Ibnu Mas'ud tu lain. Ni Abu Mas'ud Al-Ansari, bahawa beliau berkata, Rasulullah SAW telah datang kepada kami di dalam majlis Sa'ad bin Ubadah. Lalu Bashir bin Sa'ad bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kami untuk berselawat ke atasmu wahai Rasulullah. Maka bagaimanakah cara kami nak berselawat? Padahal dia faham dah selawat tu mana doa selawat tu, tapi dia tanya lafaz. Dia tanya lafaz. Lalu Rasulullah SAW diam seketika. Diam sekejap. Sehingga kami berangan-angan, yakni berharap sekiranya beliau, yakni Bashir, tidak bertanya kepada baginda. Sebab dia memang takut Nabi takut menyusahkan Nabi. Takut Nabi marah ke, macam-macam mari dalam kepala sahabat. Kalau tak tanya molek. Apa yang ditanya rupanya Nabi duk tunggu wahyu. Baik, lalu Rasulullah kemudian baginda bersabda selepas Nabi diam sekejap tu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kata begini, katakanlah ya Allah. Allahumma tu ya Allah. Terjemah ringkas. Ya Allah ya Tuhanku, boleh. Limpahkanlah selawat ke atas Muhammad. Selawat kena ingatlah kita bicara dari awal. Selawat sini kepada Nabi ni daripada Allah ni maknanya doa rahmat. Doa rahmat. Limpahkanlah selawat ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah melimpahkan selawat ke atas keluarga Ibrahim. Dan berkatilah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkati ke atas keluarga Ibrahim dan seluruh alam fil alamin. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Manakala baca assalam pula adalah sebagaimana yang telah kamu ketahui, kita bicara dah sebelum ni. Assalamualaikum itulah. Ya ayyuhannas assalamualaikum warahmatullahi. Itu kita bicara dah sebelum ni. Tahu dah. Ni selawat. Cuba kita tengok dia punya perbincangan. Yang pertama sekalinya hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahih dan ia dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Mana Imam Muslim ada sebut dalam kitab sahih dia ni. Ni. Jadi hak ni hadis Abu Mas'ud ni sahih. Selain daripada dalam Sunan Nasa'i, Imam Muslim ada sebut dalam kitab sahih dia. Baik, yang kedua, sikap para sahabat yang bersungguh-sungguh bertanya tentang perkara-perkara penting dalam agama dan masalah-masalah syarak supaya mereka dapat beramal berpandu ke jawapan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak menetapkan hukum berdasarkan pandangan peribadi demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Sebab hak kita bincang ni isu ibadat ni. Isu ibadat. Ni bagian ni mana kita boleh nampak bagaimana sahabat faham cara nak ambil agama. Ni bab ibadat. Gapo dia maksud? Jadi para sahabat tidak memadai dengan sekadar mengetahui perintah tersebut, tetapi mereka mahu tahu kaifiat cara melaksanakannya dengan tepat mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Nabi sebut, itu kehendak Allah tu. Itu maksud dia. Yang ketiga, diamnya Rasulullah. Kalau kita tengok sini, Rasulullah tak jawab selalu. Maknanya boleh juga tak jawab selalu.
Minggu depan lah biar anda jawab. Boleh ke? Yang itu biar jawab, aku tak tahu. Kata, malu kau orang tak jawab ni. Kita jawab, lepas tu kita kira mula. Takutnya mati, tak ada minggu depan. Nak betul tak boleh. Rakyat lalu. Tu. Baik, diamnya Rasulullah SAW sebelum menjawab soalan Bashir bin Sa'ad ini bukanlah kerana baginda tidak tahu, tetapi ia adalah sifat tadabbur dan penantian terhadap wahyu. Jadi Nabi ni, kalau Nabi nak sebut tentang selawat boleh, muka selawat ada dah sebelum Tuhan di luar semaya. Ni semaya khusus ni. Ini mengesahkan bahawa tata cara ibadat seperti selawat dalam semaya. Dalam semaya. Selawat luar tu tahu dah. Adalah kaifiat bersifat taufikiyah, bergantung kepada bimbingan wahyu. Tak boleh mana-mana, tak boleh nak tambah-tambah. Bukan berdasarkan rekaan atau akal fikiran manusia semata-mata. Hal ini seperti firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dia, yakni Nabi SAW, tidak memperkatakan sesuatu mengikut kehendak hawa nafsu dia. Bahkan segala apa yang dia perkatakan, yang dia buat, yang dia takrir, tidak lain itu semua hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang keempat, hadis ini menegaskan bahawa selawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah paling afdal dan sempurna. Jadi kita kena nilai kalau ada orang buat lah. Kalau ada orang buat majlis selawat aku, supa ke tak dengan Nabi? 2 jam tu nak selawat tu. Supa ke tidak? Aku nak tengok tu. Anda rasa lepas kau 2 jam nak sebut ni tak? Sebab tu dia tak ada majlis selawat. Majlis khatam Quran je. Selawat ini dinamakan selawat Ibrahimiyah kerana dia menyandingkan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Pilihan ini menunjukkan kedudukan istimewa Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah, yang doa dan keberkatannya sentiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita selawat luas maya tak ada sebut Ibrahim ni. Kalau nak kata selawat paling afdal ni lah. Tetapi dalam petunjuk Nabi, kita selawat bila sebut nama Nabi, kita tak kata kita tak guna selawat ni. Nabi tidak suruh gitu. Tapi nak ayatnya lafaz Nabi ajar dalam banyak-banyak tu, lebih kurang 9 tu, hak inilah hak sahih. Hak ada sebut Ibrahim dalam semua ni paling sahih. Ni orang panggil selawat. Sebab tu ulama kata boleh kita teringat Nabi, kita berselawat, tapi selawat serupa dengan dalam semua memang boleh. Dia hak ni afdal. Ulama kata Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Boleh kita kata gitu. Bahkan setengah kata hak tu lebih afdal lagi. Tetapi kalau sebut nama Nabi, kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Dia tak sama. Baik, yang keenam, yang kelima tak habis lagi. Pilihan ini merupakan kedudukan istimewa Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah yang doa dan keberkatannya sentiasa dilimpahkan oleh Allah. Banyak keselawat pada Nabi seperti mana selawat pada Nabi Ibrahim. Maknanya besar sungguh tu. Dia panggil rahmat Allah pada Nabi Ibrahim sehingga kita minta diberi begitu juga pada Nabi kita. Maknanya besar. Nah, selawat pada Nabi Ibrahim daripada Allah itu. Siapa kita sebut begitu? Selawatlah pada Nabi kita sebagaimana engkau limpahkan selawat pada Nabi Ibrahim. Mana besar. Nah, orang panggil rahmat Allah pada Nabi Ibrahim itu. Yang kelima, pada akhir hadis Rasulullah SAW membezakan antara selawat yang baru diajarkan dengan ucapan salam tahiyat dengan bersabda, dan salam sebagaimana yang telah kamu tahu, aku ajar dah lah sebelum ni. Ini menunjukkan bahawa para sahabat memang sudah sedia maklum tentang lafaz salam tahiyat yang lazim dibaca. Lafaz ni mana lafaz Nabi ajar tentang salam tu dalam semaya lah, dalam tahiyat. Namun mereka memerlukan bimbingan khusus untuk lafaz selawat yang dituntut dalam salat. Yang keenam, penyertaan hadis dalam kitab Sahwi membuktikan bahawa selawat bukan sekadar zikir sunat, tetapi rukun atau tuntutan yang sangat besar dalam semaya. Kelalaian atau terlupa daripadanya akan menyebabkan perlu tindakan susulan dalam fiqh salat seperti sujud sahwi. Sebab tu dia letak di bawah kitab Sahwi ni. Baik, seterusnya. Kita pergi seterusnya. Sebab ini kita cuba kita baca saja. Yang ke-50, bab yang ke-50, babun kaifas salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berselawat kata Nabi? Hak tadi perintah berselawat. Ada dah sebutnya, cuma hak ni khusus dan sanadnya berbeza. Imam An-Nasa'i rahimahullah telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Dengan meletakkan bab ini, Imam An-Nasa'i menekankan bahawa berselawat bukan sekadar niat di hati, tetapi terdapat lafaz-lafaz tertentu yang diiktiraf
dan diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana lafaz-lafaz tersebut mempunyai kelebihan dan kesahihan yang tinggi. Kalau di luar semaya, boleh dah kelebihan orang selawat pada Nabi, orang sebut nama Nabi, kita pun Allahumma, kita sebut dalil. Sebab tu kalau kita tengok dalam fiqh Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i lah, kalau dalam majlis gini pertama kali kita sebut, misalnya bila kita baca ni, kita kata pengkuliah sebut Nabi Muhammad, kita kata sallallahu. Selepas tu dalam hati sudah siapa dah. Sebab apa tu? Sebab tak sibuk ganggu majlis. Dia kau pakat dengan itu aku jadi ambil masuk. Tak baca kalim lah, kalau ada beratus kali satu pun. Adalah hati tak apa dah. Mana adalah hati? Hak ni tak lih, hak ni dalam sembahyang tak lih. Dia kena sebut at-tahiyyah, jangan. Duk main dalam hati, tak lih tu. Tak lih. Itu maksud dia. Cuba tengok hadis ke 1280 ni. Ana tidak nafikan kalau ada setengah-setengah ulama kata boleh juga tu. Kita nak ambil sini afdal. Afdal kita tidak bicara panjang lebar lah tu. Baik, hadis yang ke 1286. Wa bi qala akhbarana Ziyad bin Yahya qala hadatsana Abdul Wahhab bin Abdul Majid qala hadatsana Hisham bin Hassan an Muhammad an Abdurrahman bin Bishr an Abi Mas'ud al-Ansari qala qila lin-nabi sallallahu alaihi wasallam umirna an nusalli alayk wa nusallimu amma as-salam faqad arafnah fakaifa nusalli alayk qal qulu Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Besar tu ayatnya. Orang panggil Nabi Ibrahim tu. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau berkata, telah dikatakan kepada Nabi atau telah ditanya Nabi SAW, sahabatlah ni, kami telah diperintahkan untuk berselawat ke atasmu dan mengucapkan salam kepadamu. Adapun tentang salam, sesungguhnya kami telah tahu. Maka bagaimana cara kami nak berselawat? Tanya ke dia, tanya lafaz itu. Baginda bersabda, katakanlah yang bermaksud, ya Allah, limpahkanlah selawat ke atas Muhammad sebagaimana engkau telah melimpahkan selawat ke atas keluarga Ibrahim. Hak ni kita bicara kemudian ni. Hak ni kalau kita tengok selawat ni bukan atas Nabi Ibrahim, atas keluarga dia. Lagu mana tu? Tu kita bincang kemudian akan datang. Bila habis bab ni, kita ujung akan datang. Sebab dalam kitab Ethiopia tu dia bincang panjang juga ni. Apa hikmah dia? Ulama tu kata gini, molek juga kita tahu. Sebab ada juga ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tak, ni wa ala tak ada Muhammad, tak ada Ibrahim. Ali Ibrahim tu. Tapi ada juga Ibrahim tu. Tak apa tu kita bincang kemudian. Ya Allah, berkatilah ke atas Muhammad sebagaimana engkau telah berkati ke atas keluarga Ibrahim. Baik, yang pertama hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah sahih dan ia adalah antara hadis munfarid Imam An-Nasa'i. Yang kedua, dalam selawat ini kita memohon agar Allah mencurahkan rahmat dan keberkatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda sebagaimana dia telah mencurahkannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Ibrahim. Padahal tak ada sebut Nabi Ibrahim, sebut keluarga dia. Setu kita bincang al tu apa maksud. Pada al tu keluarga tu ulama faham macam mana. Tu kita bincang kemudian akan datang di hujung akan datang. Sebab kita akan jumpa lagi hari ini. Ulama menjelaskan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapa kepada para anbiya. Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya. Setelah Nabi Ibrahim, ramai Nabi yang dilahirkan daripada keturunan dia. Selawat ini mengiktiraf kedudukan tinggi Nabi Ibrahim alaihissalam dan memohon agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta umatnya, yakni keluarga baginda. Patut keluarga baginda ni pun apa maksudnya? Itu kita bincang kemudian juga. Dia khilaf di kalangan ulama. Dikurniakan kemuliaan yang setara atau lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berpandangan hadis ini menjadi dalil bahawa bentuk selawat ini adalah yang paling utama untuk dibaca di dalam salat tahiyat akhir. Ada yang kata begitu. Kerana ia diajar sendiri oleh Nabi SAW kepada sahabat yang bertanya. Maka dia dianggap sebagai tauqifiyah, pemberian terus daripada wahyu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Apabila kita menyebut Ali Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim dan Muhammad, ulama berbeza pendapat tentang maksud keluarga di sini. Pendapat yang kuat menyatakan ia merujuk pada ini. Hak anda sebut tadi tu kita nak bincang panjang lagi tu kemudian. Ini rekah.
Kalau dalam Ethiopia anda tengok tu dia berjawab panjang. Wak mari pula apa alasannya gini. Molek juga kita tahu tu. Waktu bila habis bab selawat. Kukuk mana secara ringkasnya bila kata keluarga, sama ada keluarga Nabi Ibrahim ke, keluarga Nabi Muhammad, mana pengikut setia baginda. Sama ada Nabi Ibrahim ataupun Nabi Muhammad. Pengikut setia. Yang kedua, isteri-isteri dan keturunan baginda yang beriman. Ini mana keluarga Nabi. Sebab ada juga keluarga Nabi yang tak beriman. Ni yang ketiga, seluruh umat Nabi SAW dengan syarat mereka mengikut ajaran Nabi. Ni gia kita lah ni. Kalau kita nak dapat doa dalam ni, kena ikut sunnah Nabi biar betul. InsyaAllah dapat. Jadi semua Islam baca ni termasuk kita dalam doa ni. Yang ketiga. Yang kelima, hadis ini bukan sekadar mendedahkan tata cara teknik ibadat, tetapi ialah pengikat kasih sayang antara umat dengan Nabi SAW. Dengan membaca selawat ini, kita bukan sahaja memenuhi perintah Allah, malah kita sedang menyambung hubungan rohani dengan baginda dan memohon keberkatan yang Allah telah berikan kepada para Nabi terdahulu, yakni Nabi Ibrahim AS, agar dicurahkan juga kepada Nabi kita yang tercinta. Sebab tu hadirat, kena usahalah supaya kita boleh faham bila kita baca At-Tahiyyatul Mubarakat, biar kita faham kalimah tu, supaya bila sebut Qul Huwallah kita faham. Kena berusaha supaya kita nampak sejak kali maya ni baca gini, dah maya fardu lagi, maya sunat lagi. Baik, sekarang ni dia pergi pada nau'un akhar. Babnya ke-51 ni bentuk lafaz selawat yang lain. Sahih belaka ni yang kita baca ni. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan 3 hadis di bab ini. Riwayat yang ke-1287, wa bi qala akhbarana Al-Qasim bin Zakaria bin Dinar min kitabih qala hadatsna Husain bin Ali an Zailah an Sulaiman an Amr bin Murrah an Abdurrahman bin Abi Layla an Ka'b bin Ujrah qala qulna ya Rasulullah assalamu alayka qad arafna fa kayfa as-salah qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ibn Abi Layla wa nahnu naqul wa alaina ma'ahum. Selepas dia baca waktu akhir, wa alaina ma'ahum, selawat dan salam atas kita juga biar dapat rahmat bersama mereka. Dia tambah tu Ibn Abi Layla. Ni kata doa ni, sebab tu ulama kata boleh. Jadi kalau kita faham, kita niatlah hati, tapi Allah biarlah dapat juga pada kita selawat dan salam, sebab tu doa. Kata Abu Abdurrahman, qala Abu Abdurrahman hadatsana bihi min kitabihi wa hadza khata'un. Baik, cuba kita tengok. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Ka'ab bin Ujrah. Kata Ka'ab bin Ujrah daripada Ka'ab bin Ujrah, kami telah berkata, wahai Rasulullah, tentang ucapan salam ke atasmu sesungguhnya kami telah mengetahuinya, maka bagaimanakah cara berselawat ke atasmu? Kena ingat ni, kita bicara ni dalam semaya khusus ni, baginda bersabda, katakanlah, ni tak ada tunggu-tunggu ni. Tadi ada tunggu sebentar, ni tak ada. Ya Allah, limpahkanlah selawat. Kata gini maksudnya, ya Allah, limpahkanlah selawat ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah melimpahkan selawat ke atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkatilah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkati ke atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia. Beliau, yakni Ibn Abi Layla, salah seorang perawi hadis inilah, dia kata, dan kami juga sebut gini bila habis tu, kami kata wa alaina ma'ahum, dan limpahkanlah juga rahmat dan kesejahteraan ke atas kami sebagaimana mereka boleh. Dia celih kat situ. Nabi tak ajar tu, tapi dia faham dari betul doa. Dia berdoa tu. Abu Abdurrahman, yakni Imam Nasa'i berkata, beliau Al-Qasim menceritakan hadis ini kepada kami daripada catatan dia. Dan ini, yakni tambahan ni, ada disebut Abi Layla kata kami, kata wa alaina ma'ahum ni, ada tambahan ni adalah suatu kesilapan, khata'. Apa dia maksud tu? Cuba tengok bawah. Pertama sekalinya, hadis Ka'ab bin Ujrah ni muttafaq alaih. Dari segi sanad muttafaq alaih. Yang kedua, hadis ini adalah hadis sahih bagi lafaz selawat yang lengkap dengan tambahan keluarga dan pujian, Hamidum Majid. Walau bagaimanapun, Imam An-Nasa'i mengingatkan kita agar berhati-hati dalam membezakan antara lafaz selawat yang diajar oleh Nabi SAW dengan tambahan doa oleh para perawi. Walaupun doa boleh, tapi janganlah kita anggap takut silap faham. Takut kita tahu alaina ma'ahum tu Nabi juga kata. Dah, orang ni
Tambahan ni dalam riwayat Al-Qasim tadi. Riwayat Al-Qasim tu guru Imam Nasai. Sebab tu Abi Laila kata gitu. Jadi Abi Laila kata gitu tu mana mari wa alaina ma'ahum tu? Dari riwayat tu guru Imam Nasai. Sebab tu Imam Nasai kata sini ada kesilapan fakta. Boleh-boleh pun kena tahulah. Bahaya tu kalau masuk gitu tu. Mamu duk kata wa alaina ma'ahum tu Nabi juga. Nabi ajar wahyu lah. Tidak wahyu ni. Abi Laila seorang tabi'i menambah kalimah dan ke atas kami bersama mereka. Perlu difahami bahawa kalimah ini adalah tambahan daripada Ibnu Abi Laila sendiri. Hak je tambahnya dia. Tapi riwayat ni riwayat Tok Guru Imam Nasai. Kan Tok Guru dia tak ayat tapi Imam Nasai je ayatnya. Kenapa tu? Kalau Imam Nasai tak ayat ke kita faham ni Tok Guru dia riwayat ni. Baik. Dan ke atas kami juga dapat selawat dan salam bersama mereka jugalah. Perlu difahami bahawa kalimah ini adalah tambahan daripada Ibnu Abi Laila sendiri, bukan sabda Nabi SAW. Bahkan tambahan Ibnu Laila ini adalah salah satu bentuk doa tambahan daripada beliau sendiri. Dan ia tidak termasuk dalam matan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah. Takut kita, kalau Imam Nasai tak ayat, takut kita silap faham. Yang keempat, Imam An-Nasai menjelaskan bahawa guru beliau Al-Qasim bin Zakaria bin Dinar tu telah meriwayatkan tambahan ni wa alaina ma'ahum ni hak Ibnu Abi Laila sebut ni dalam riwayat tu sunnah hak dia riwayat daripada catatan dia, daripada kitab dia, daripada hadis hak dia saling, bukan daripada ingatan dia. Beliau menyebutkan ni hak dalam catatan dia ni daripada Sulaiman daripada Amr bin Murrah. Tadi kan ada tu Sulaiman bin dan ambil daripada Amr bin Murrah. Hak ni salah. Dia ambil daripada Sulaiman ambil daripada Amr bin Murrah. Ni salah. Ini kesalahan. Bahkan yang betulnya adalah daripada Sulaiman daripada Al-Hakam, bukan daripada Amr bin Murrah. Dan bahkan yang betulnya hasanlah. Sebagaimana yang beliau sendiri jelaskan pada riwayat akan datang. Dan itulah yang tepat. Akan datang kita jumpa lah. Bukan akan datang lepas ni ya. Riwayat ni. Sebagaimana yang beliau sendiri, yakni Al-Qasim sendiri, guru Imam Nasai sendiri, jelaskan pada riwayat akan datang. Dan itulah yang tepat. Kerana selaras dengan riwayat daripada huffaz hadis. Jelas bahawa riwayat yang betul ini adalah daripada ingatan dia, bukan daripada catatan dia. Hak tambahan itu memang ada. Hak dalam catatan dia pun ada. Hak dalam ingatan dia ada. Cumanya beza ni gini. Sebab apa anak murid ni boleh jatuh guru salah ni? Ni dia panggil kaedah muqabalah. Muqabalah ni dia banding. Tok guru kita ni riwayat ke hadis ni mata sama. Tapi hak ni daripada tok guru dia ambil Al-Qasim daripada Sulaiman bin Amr tadilah bin Murrah tadi. Patut ada pula di riwayat lain Sulaiman bin Hakam. Jadi sebagai seorang anak murid dia tahu hak dia riwayat Sulaiman daripada Sulaiman bin Amr bin Murrah tadi, hak ni berdasar pada catat dia gini. Anak murid boleh tahu ni gini. Guru ni kadang-kadang dia sebut, dia beritahu okey, dengar ni anak baca hadis ni, dia pun ambil, dia pegang catatan tu. Hak tu dia tahu ni berdasar pada catatan dia. Imam Nasai ingat tu. Hak masa dia sebut, masa dia baca catatan dia tu, dia ambil daripada Sulaiman bin Amr bin Murrah. Lepas tu masa dia riwayat, lepas tu mana 2 kali dia riwayat. Dia tak tengok lain. Allah pikak molek anak murid pun. Boleh cek dah. Dia kata masa dia tengok kitab tu dia tidak sebut Al-Hakam. Sulaiman bin Amr bin Murrah. Tapi bila dia tak tengok kitab, dia berdasar pada ingatan dia daripada Sulaiman bin Al-Hakam. Hak mana sahab tu? Hak mana sahab tepat? Imam Nasai dia semua hadis ni dengan hufaz lain. Maknanya ahli-ahli hadis lain, perawi-perawi lain riwayat bukan daripada Amr bin Murrah, daripada Sulaiman, daripada Hakam. Dia kata Tok Guru dia salah. Sebab apa? Sebab riwayat dia ambil daripada Sulaiman bin Hakam. Ni semua hufaz kata gitu. Jadi maknanya riwayat guru dia daripada Sulaiman, daripada Amr bin Murrah ni Tok Guru dia saja riwayat gini. Nak boleh cek gitu bukan main. Bagai ingat lepas tu anak dengar ni kan, malu kita. Tak nampak kita ni dengan ilmu ulama kita dulu kita duk baca ni. Ingat molek tu hawi dia. Kita nak duduk pakai tak salah lagi. Nak ayat ni hadrat. Ulama dulu tu hawi dalam ilmu Islam ni. Tokoh-tokoh 300 tahun ke awal ni memang jenis-jenis ni otak dia. Baik, kita perhabislah sikit sini. Baik, cuba kita tengok di sini. Riwayat yang kedua. Kita perhabislah ni, kita baca saja. Ni tak ada huraian apa ni.
Riwayat yang kedua di bawah tajuk ni lah, iaitu riwayat yang ke-1288. Wa bi qala akhbarana Al-Qasim bin Zakaria qala hadatsana Husain an Zaidah an Sulaiman anil Hakam. Tu tadi. Ingat tak? Sulaiman daripada Al-Hakam, bukan daripada Amr bin Murrah tu. Ni betul. Makna daripada orang lain tak ada sebut tu. Sulaiman ambil daripada Amr bin Murrah. Semua kata Hakam. An Abdurrahman bin Abi Layla an Ka'b bin Ujrah qala qulna ya Rasulullah assalamu alayka qad arafna fa kayfa as-salatu alayk qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ni ada sebut Ibrahim. Tadi tak ada. Apa tu? Ni ada sebut ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Qala Abdurrahman wa nahnu naqul wa alaina ma'ahum. Ni riwayat tambah Ibnu Abi Layla. Qala Abu Abdurrahman wa hadha awla bis-shawab min alladhi qablah wa la na'lamu ahadan qala fihi Amr bin Murrah ghaira hadha wallahu ta'ala a'lam. Baik, cuba kita tengok di sini. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Ka'ab bin Ujrah, serupa tadi juga. Kata beliau, kami telah berkata, wahai Rasulullah, tentang ucapan salam ke atasmu, sesungguhnya kami telah mengetahui. Maka bagaimanakah cara berselawat ke atasmu? Baginda bersabda, katakanlah ya Allah, limpahkanlah selawat ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah melimpahkan selawat ke atas Ibrahim. Ini ada Ibrahim sini. Kalau tadi tak ada. Kalau tadi tu keluarga dia. Ni dia kata beza. Kadang-kadang satu patah pun kata Dan juga ke atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Dan berkatilah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad. Sebagaimana engkau telah memberkati ke atas Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Kata Abu Abdurrahman. Kata Abu Abdurrahman tu salah saya. Silap. Bukan. Betul dah tu. Abdurrahman tu ada di atas tu. Abdurrahman ni salah seorang perawi tu. Guru kepada Sulaiman. Guru kepada Al-Hakam. Masih tak betul dah tu. Jadi kata Abdurrahman, ni Ibnu Abi Layla lah ni Abdurrahman ni. Ibnu Abi Layla tu nama dia sebenar Abdurrahman. Sebab tu di sini kita kata Abdurrahman Ibnu Abi Layla. Kata Abdurrahman yakni Ibnu Abi Layla, dan kami juga mengucapkan dan kesejahteraan ataupun kesejahteraan dan rahmat ke atas kami bersama-sama mereka. Abu Abdurrahman baru Imam Nasai. Dia kata, dan ini, periwayatan ini, tambahan ini, periwayatan hadis ini adalah lebih menghampiri kebenaran, lebih tepat daripada periwayatan sebelumnya. Dan kami tidak mengetahui sesiapa pun yang menyebut padanya nama perawi Amr bin Murrah selain daripada ini. Yang riwayat yang silap sebelum ini. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui. Kalau kita tengok riwayat silap tadi, tak ada sebut Ibrahim. Ingat tak? Ini ada. Sebab Timur Nasir kata, ni betul. Kalau tadi ada Ali Ibrahim saja. Ibrahim saja. Rupanya tu akhta' tu. Tubuh dia salah khata'. Khata' daripada siapa? Amr bin Murrah. Tapi kalau daripada Hakam, Sulaiman ambil daripada Hakam, ada Ibrahim. Sebab tu Imam Nasai kata, ni lebih sawak, lebih tepat. Bisa pula anak murid tu tak? Hadis Ka'ab bin Ujrah adalah sahih. Tapi sanad tu sahih. Kukuk mana pun. Imam Nasai rahimahullah menjelaskan bahawa riwayat ini lebih tepat daripada Sulaiman daripada Al-Hakam. Beliau menjelaskan lagi bahawa hanya guru beliau sahaja yang meriwayatkan daripada Sulaiman daripada Amr bin Murrah. Kok tak ada tulis Ibrahim. Ada tu ala Ibrahim tu. Yang terakhir riwayat ketiga, iaitu riwayat yang ke-1289. Wa bi qala akhbarana Suwaid bin Nas qala hadatsana Abdullah an Syu'bah anil Hakam. Hakam. Betul lah Syu'bah pun tapi Hakam. Baik. Ani bin Abi Layla qala li Ka'b bin Ujrah ala uhdi laka hadiyah qulna ya Rasulullah qad arafna kayfa as-salam alayk fa kayfa nusalli alayk qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Tak ada pula Ibrahim. Sebab tu Imam Nasai kata hak tadi sahih, hak ada Ibrahim tu. Hak tu bagi dia lebih sahih tu. Tapi hak ni bukan daripada Sulaiman, daripada Syu'bah. Kena faham tu sebab tu ana buat garis bawah tu. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kena ingatlah ada Ibrahim tu mengikut Imam Nasai tu lebih tepat. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Ka'ab bin Ujrah telah berkata kepadaku. Ini kata siapa ni? Kata Ibnu Layla lah. Dia kata Ka'ab bin Ujrah telah kata kepadaku, mahukah kamu jika aku memberikan satu hadiah kepadamu? Lalu beliau pun menceritakan bahawa kami telah pernah bertanya, wahai Rasulullah,
sesungguhnya kami telah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam ke atasmu, maka bagaimanakah cara kamu berselawat ke atasmu? Kami berselawat ke atasmu lagu mana? Salam tu tahu dah. Baginda bersabda, kata gini, maksud dianya, ya Allah, limpahkanlah selawat ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah melimpahkan selawat ke atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkatilah ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkati ke atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis Ka'ab bin Ujrah ni sahih. Perbincangan hadis telah disebutkan. Jadi kalau kita tengok sini berdasarkan nas daripada Imam Nawawi, Imam Nasa'i sendiri pun dia kata Adam Ibrahim tu lebih tepat lagi. Tapi sahih belaka ni. Maknanya kalau sebut Ali, sebab tu dalam Ethiopia dan sebut akan datang lah di hujung bila habis bab selawat ni, ulama bincang ni. Jadi bila sebut Ali Ibrahim ni termasuk Ibrahim ke tidak? Dari segi bahasa termasuk juga. Baik, tak apalah. Nau'un akhar tu contoh selawat online tu kita bincang menghadapan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.